وابتسامة رمضان تجلى وابتسامة رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان يكفر ما فرطا تسمو النفس بالتقوى Rahmat Tuhan yang Maha Esa, kini Ramadan kembali menjelma. Ramadan datang membawa bersama hadiah yang terlalu banyaknya. Hadiah dari Tuhan yang sangat mahal kepada orang-orang yang bertakwa, bukan kepada orang-orang Islam, lebih lagi orang yang zalim dan fasik. Di antara hadiah-hadiahnya mendapatkan keampunan Tuhan, mendapatkan keridhaannya sama rahmat kasih sayangnya. Berkat darinya dunia akhirat pahala berganda. Lailatul Qadar yang istimewa akhirnya mendapat syurga yang kekal selamanya. Kedatangan Ramadan sebenarnya pertukaran hadiah di antara hamba-hamba dan juga Khalidnya. Oh, indahnya Ramadan untuk orang bertakwa. Siapa yang dapat menghadiahkan sesuatu yang maha kepada Tuhan, maka dapatlah hadiah dari Tuhan yang juga sangatlah mahal nilainya. Orang bertakwa mengisi puasanya dengan keinsafan dan kesabaran. Sembahyangnya membentuk rasa hikmah, rendah diri tawadhu khusyuk. Membaca Quran mendapatkan pengajaran, hingga terasa besarnya Tuhan, serta berzikir memuji-muji, membesarkan menyerah diri kepada Tuhan yang Esa. Sesungguhnya orang yang bertakwa dapat menghayati Ramadan dengan akal fikiran, dengan hatinya dan jiwa raganya. Rohnya bersinar bercahaya dengan limpahan cahaya Ramadan. Itulah orang bertakwa yang mendapat sebesar-besar hadiah dari Tuhan. Di antara hadiah-hadiah dari
Cemasnya hatiku menunggu kedatanganmu ya Ramadan, Ramadan. Takutnya hatiku akan gagal lagi menyambutmu. Gagal lagi hatiku bercahaya tahun ini, di tahun ini. Kalau di bulan ini tidak bercahaya, bagaimana di 11 bulan yang lainnya? Kalau di bulan ini hatiku tidak hidup, maka matilah juga di bulan-bulan yang lain. Ya Allah, tolonglah aku dengan keberkatan Nabi-Mu dan seluruh para kekasih-Mu ya Rasulullah. Wahai Ramadan, takutnya aku gagal lagi memuliakanmu seperti sepanjang tahun kehidupanku yang lalu. Cemasnya hatiku menunggu kedatanganmu ya Ramadan, Ramadan. Takutnya hatiku akan gagal lagi menyambutmu. Gagal lagi hatiku bercahaya tahun ini, di tahun ini. Kalau di bulan ini tidak bercahaya, bagaimana di 11 bulan yang lainnya? Kalau di bulan ini hatiku tidak hidup, maka matilah juga di bulan-bulan yang lain. Ya Allah, tolonglah aku dengan keberkatan Nabi-Mu dan seluruh para kekasih-Mu ya Rasulullah. Wahai Ramadan, takutnya aku gagal lagi memuliakanmu seperti sepanjang tahun kehidupanku yang lalu. Ya Allah, jadikan puasaku seperti puasa orang bertakwa. Hatiku hati mereka dengan keberkatan Ramadan. Tolonglah aku.
syaitan. Kakinya dirantai sebagai memuliakan bulan Ramadan. Berlumba-lumbalah mencari keredaan. Puasa di siangnya menghidupkan malam. Banyakkanlah doa, lebihkan sedekah. Kawallah diri daripada dosa-dosa. Banyakkanlah doa, lebihkan sedekah. Kawallah diri daripada dosa-dosa. Bulan Ramadan, Quran diturunkan untuk panduan hidup manusia. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kebaikan dibuat lebih dari 1000 bulan. Bulan Ramadan, pintu neraka ditutup. Mereka yang diazab kubur direhatkan. Iblis dan syaitan kakinya dirantai sebagai memuliakan bulan Ramadan. Beriktikaflah di 10 akhir Ramadan. Jika ada peluang masa pun ada, kerana ia sunat yang digalakkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Kerana ia sunat yang digalakkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Ramadan, 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 bulan rahmat. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Bulan rahmat dan bulan berkah. Bulan kebajikan, pahala berganda. Bulan keampunan, doa diterima. Bulan keampunan, doa diterima. Ramadan, 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 bulan rahmat. Ketibaanmu bagai tetamu, tetamu yang dinanti ditunggu. Disambut penuh rasa sayu, rasa pilu, rasa rindu. Oh Ramadan, hadirmu bersama terangnya cahaya menerangi segala yang gelap gulita. namun hatiku gundah gulana. Apakah dirimu ku perlakukan selayaknya untukku? Kau hadiah dari Allah kepada hamba-Nya yang bertakwa.
Wahai Ramadan, moga dikau berlalu membawa bersama seluruh dosa-dosaku. Ya Ramadan, la'alla bimururika yudhabu bihi kullu dhunubi. Semoga dikau masih sudi untuk bertemu, menebar keberkatan bagi yang merindu. Jangan pergi, jangan berlalu, karena kita tidak tahu apakah masih ada ruang bertemu. Kau hadiah dari Allah kepada hamba-Nya yang bertakwa. Kau anugerah paling indah. Beruntunglah, bertuahlah kami dengan ketibaanmu. Aku sayang Hari raya menjelang lagi, setelah Ramadan meninggalkan kita. Jangan lupa sembahyang sunat 2 rakaat dan mendengar khutbahnya, bertakbir dan bertahmid sebelumnya. Selepas itu bermaafan sesama muslimin, beramah mesra serta berziarah ke rumahnya. Pahala yang besar akan diperolehi, menggembirakan hati setiap muslimin. Peluang ini jangan kita sia-siakan, kerana ia datang setahun sekali. Tahun depan belum tentu kita menemuinya, karena itu peluang yang ada jangan disia-siakan. Hari
sendiri menilai semula amalan kita di bulan Ramadan. Sudahkah kita tunaikan kewajiban? Kalau didapati banyak yang dicuaikan, mohon ampunlah kepada Tuhan. Peluang ini jangan kita sia-siakan, kerana ia datang setahun sekali. Tahun depan belum tentu kita menemuinya. Sebab itu peluang yang ada jangan disia-siakan. Berazamlah kita jika Ramadan dapat ditemui. Pasanglah niat untuk mengisinya sebaik yang mungkin. Betulkan kembali di mana silapnya. Banyakkan ibadah yang tinggi mutunya. Berazamlah, betulkan kembali di mana silapnya. Banyakkan ibadah yang tinggi mutunya. Berazamlah. Bila takbir memecah sunyi, bergema pujian pada ilahi. Fajar Syawal menyinar kembali. Umat Islam menyambut Aidilfitri. Aidilfitri hari bahagia, tapi nasib kita tiada sama. Setiap kali Syawal menjelma, wajah dan suasana juga berbeza. Ada yang suka, ada yang berduka. Begitulah di hari yang mulia. Insaflah wahai umat Islam, janganlah leka dan suka berfoya. Ingatlah pada yang tiada, ulurkan bantuan serta doa. Bagi yang hidup juga yang telah pergi, agar hidup sentiasa berbakti. Bila takbir memecah sunyi, bergema pujian pada ilahi. Fajar Syawal menyinar kembali. Umat Islam menyambut Aidilfitri. Berpadalah menyambut hari raya. Jauhkan diri dari noda dan dosa. Tanda kesyukuran di bulan yang mulia. Setelah sebulan berpuasa, renung
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Aidil Fitri lambang kemenangan, berbagai sejarah telah mencatatkan perjuangan umat Islam silam untuk dicontohi sebagai panduan. Berkorbanlah demi perjuangan Islam agar tertegak kalimat Tuhan. Anak-anak para pejuang selalu ditinggalkan kasih dan sayang, tidak diperolehi ayahnya, menjauh di mata sekali sekala baru berjumpa. Anak-anak para pejuang tidak dimanjakan, sering bersendiri, dia sudah dilatih kehidupannya diurus sendiri, mengajarnya hidup berdikari. Bila tibanya hari mulia ini, anak pejuang bertanya ibunya, wahai ibu, di manakah ayah? Aku rindu kasih dan sayangnya. Tak terkata ibunya, hanya berpaling wajah, melindungkan wajah dukanya. Mengalir jua air mata dari pipi ibunya, sambil berdoa untuk anaknya. Wahai Tuhan, kuatkanlah anakku, jadikan dia anak yang berjiwa besar, moga mewarisi perjuangan ayahnya, membela Islam di seluruh dunia. Berupanya pada penderitaan ini ada keindahan dan juga pelajaran, pada kemewahan dan kesenangan. Di situ ada keburukannya.
kami hari bersedih. Hati kami hancur luluh dan sangat pedih. Hari ini kami mengeluh hibah menangis, bergenang air mata merintih. Bukan kerana tak berhari raya dengan ibu bapa, juga bukan kerana tak berhari raya dengan sanak saudara, tapi kami mengenang-enangkan puasa kami sebulan Ramadan di dalam sia-sia. Kami merasakan puasa kami sekadar tak makan dan tak minum, dan tidak kami bersatu dengan istri kami. Namun mata kami, mulut dan fikiran tidak berpuasa. Keadaan situasi di keliling kami penuh dengan dosa. Kami kadang-kala terlibat jua. Kami rasakan ia berlaku di sepanjang Ramadan yang mulia. Kualiti dan roh puasanya kini sudah tiada. Sembahyang membaca Al-Quran, khusyuknya tiada. Berpuasa sekadar lapar dahaga. Aduh, sedihnya hati ini menyambut hari raya dengan duka cita. Orang lain penuh riang gembira, tapi kami tersiksa dengan dosa. Tuhan ampunkan dosa kami. Sebulan Ramadan kami telah sia-siakan. Kami memohon ampun padamu, panjangkanlah umur kami. Moga-moga puasa di masa
Marilah berhari raya, bertakbir dan bertahmid, tunaikanlah solat sunat, mendengar khutbah membangun jiwa. Selepas itu bermaafan, berkasih sayang sesama kita, bergembiralah tidak mengapa, asalkan jangan membuat dosa. Ziarah menziarahi, saling menyayangi sesama insan, susah senang sama dirasa. Inilah masyarakat yang harmoni. Ziarah menziarahi, saling menyayangi sesama insan, susah senang sama dirasa. Inilah masyarakat yang harmoni. Ingatlah hari raya kan untuk bersukaria, ianya hari bersyukur, menggembirakan yang tak punya, memberi bantuan kepada yang memerlukan. Maaf bermaafan kita sesama kita. Marilah berhari raya, bertakbir dan bertahmid, tunaikanlah solat sunat, mendengar khutbah membangun jiwa. Selepas itu bermaafan, berkasih sayang sesama kita, bergembiralah tidak mengapa, asalkan jangan membuat dosa. Bertimbang rasa kita sesama kita, bersimpatilah pada yang susah. Berkasih sayang itu sangat diperintahkan, bahkan sesuai dengan fitrah manusia. Marilah berhari raya, bertakbir dan bertahmid, tunaikanlah solat sunat, mendengar khutbah membangun jiwa. Selepas itu bermaafan, berkasih sayang sesama kita, bergembiralah tidak mengapa, asalkan jangan membuat dosa. Marilah berhari raya, bertakbir dan bertahmid, tunaikanlah solat sunat, Solat khutbah membangun jiwa. Selepas itu bermaafan, berkasih sayang sesama kita, bergembiralah tidak mengapa, asalkan jangan membuat dosa. Marilah berhari raya, bertakbir dan bertahmid, tunaikanlah solat sunat, mendengar khutbah membangun jiwa. Selepas itu bermaafan, berkasih sayang sesama kita, bergembiralah tidak mengapa, asalkan jangan membuat dosa. Indahnya suasana di pagi ini, pagi yang indah di hari raya. Oh mulianya Aidilfitri, kita bersama meraihkannya. Cerianya adikku berbaju baru, tapi ingatlah pesanan ayah dan ibu, banyakkan bersyukur pada Tuhan. Itulah tandanya kita hanyalah seorang hamba padanya. Hari raya ini anugerah Tuhan buat mereka yang bertakwa. Benarlah katamu itu, wahai kakakku yang dikasihi.
orang bertakwa berhari raya? Adik, mereka menyambutnya penuh rasa hamba kerana merasa gagal di sepanjang bulan Ramadan. Marilah kita tiru hati mereka, hati yang sangat takutkan Tuhannya. Itulah tandanya kita hanyalah seorang hamba padanya. Hari raya ini anugerah Tuhan buat mereka yang bertakwa. Wahai adikku yang dikasihi, insafi diri, rasakan kita tidak layak merayakannya. Dan tidak layak merayakannya. Anak pejuang di musim raya, bukannya lesu hatinya pilu. Riangnya kurang, wajahnya sayu, hanya selalu dia membisu. Sekali segala bertanya pada ibunya, muram wajahnya penuh kesunyian. Di manakah ayah tak kunjung tiba? Bukankah hari ini hari raya? Diam ibunya menahan rasa sambil merenung anaknya sayu. Air matanya mula berlinang, menitis-nitis di atas bangku. Wahai anak kecil, mengapa engkau murung? Tidak gembira seperti kanak-kanak yang lain? Bagaimanakah aku mahu bergembira sedangkan ibu ayahku syahid ketika perang melawan kaum musyrikin? Hairan anaknya, mengapa ibu begitu? Apakah mungkin simpati padaku? Maafkan ku ibu, cium tanganmu, pengampunanmu nawar sedihku. Maafkan ku ibu, cium tanganmu, pengampunanmu penawar sedihku. Padamu Allah aku berserah, memohon restu dan bantuanmu. Bilakah masanya akan tiba, hari gemilang di bumi indah. Oh, biar kesepian menyelubungiku dalam penantian kepulangan ayahku. Anak perantau tetap setia walaupun
ayah jauh di mata. Wahai anak kecil, mahukah kamu Fatimah menjadi kakakmu, Aisyah menjadi ibumu, dan Muhammad menjadi ayahmu?